Hello guys, so hari ni saya ada sikit benda nak unboxing dengan korang. So this is it, this is my yes. So saya dapat beli helmet yang baru. Helmet apa lah ni? Jom kita unboxing together. Yes, ni adalah helmet Arai. Yeah. Arai apa? Jom kita buka. Tada! Yeah! Arai RX 7X. Yup. Ni tak buka lagi visor dia punya. So ya, ni helmet yang terbaru. So lepas ni helmet ni nak pergi hantar buat PPF. Then after that pasang visor color lain. Jomlah, saya nak hantar dia pergi buat PPF. Let's go. So sekarang ni nak pergi hantar helmet ni buat PPF lah, dekat area Bangi. So PPF ni untuk mengelakkan stone chip lah. Sebab biarlah helmet kan kat depan kan, so dia paling senang kena stone chip. So ya, jom kita pergi hantar helmet ni pergi buat PPF dekat area Bangi Kajang macam tu lah. Right, jom nanti kita tengok kat situ pula. So kita dah sampai lah. So tempat ni Bike Spa Detailing, ya, dekat area Kajang ni. So ya, jom kita pergi hantar helmet pergi PPF. Jom. Nanti dia akan nampak sikit line ni. Okay. Dia sini satu piece, sampai sini. Okay. So ini akan satu piece, sampai sini. Ini akan satu piece, bakal satu piece lah. Okay. So tanduk one piece. Cuma tanduk yang tak ada yang ni, yang ini. Okay. Yang ni biasa kalau kita masuk bag dia akan Nanti compact juga. Dia compact kan. Itu lah. Tu visor memang tak buat PPF kan? Visor Oh, tak boleh kan? sebabnya visor ni kalau kena batu kan Lagi dia, senang. nanti dia akan jadi kotor terus. Oh, faham? Faham? Kita bawa motor bayu. Lepas tu malam hujan dia akan pecah cahaya dia. Oh, faham. So visor macam yang punya Arai tu pun pakai yang biasa punya kan. Alright. Boleh. Cek dia ganti je. Okay. Alright, helmet pun dah siap PPF. So, jap kita buka and tunjuk channel lepas PPF. So ya, ni helmet lepas dah PPF. So, tak nampak tak? So, dia ada cut sikit kan? So, dia prevent stone chip ni macam ni obvious. Nampak tu cut. Dia ada beza, dia ada bezakan dua line tu. Yeah. So ya, so sekarang ini memang tunes memang lawa. So okay, dah tengok kan, kita dah hantar helmet pergi buat PPF. So helmet ni dah ada PPF lah sekarang. So sekarang ni saya nak tukar visor dia. Saya ada visor extra. So jom, let's tukar visor dia. Yes, so ni visor dia. Dia generate. So jom kita pasang macam ni. So ni lepas dah tukar visor. Wow. Ni juga day night visor ni. So tak tahu nampak ke tak malam. Tapi kita try. Yeah. So sekarang ni lah helmet dia. Lepas tukar visor. Thank you guys for watching. Korang suka video kali ni. Yeah, it's just video tunjukkan helmet terbaru. Right, see you guys next time. Bye bye. Ciao. Assalamualaikum.